Inilah penghujung landasan kereta api pantai timur Malaysia, iaitu Pekan Tumpat, Kelantan. Suatu ketika dulu, pekan ini tidak pernah sunyi. Bunyi whistle kereta api, peniaga membuka kedai, penumpang keluar masuk dari stesen, semuanya menjadikan Tumpat antara pekan paling sibuk di utara pantai timur. Namun hari ini, suasananya jauh berbeza. Bangunan lama masih berdiri, tapi kisah di sebaliknya semakin dilupakan. Dalam episod Street Fight kali ini, kita akan menelusuri sejarah sebuah pekan yang pernah menjadi pintu masuk utama ke Kelantan, sebelum masa perlahan-lahan mengubah segalanya. Bagi orang ramai, Tumpat hanyalah sebuah daerah di utara Kelantan. Tetapi bagi dunia kereta api, di sinilah penghujung laluan pantai timur. Sejak zaman British lagi, kereta api menjadi nadi pengangkutan utama. Beras, getah, hasil laut dan pelbagai barangan dihantar keluar melalui laluan ini. Setiap hari, ribuan orang keluar masuk ke pekan ini. Kedai kopi penuh, hotel sentiasa menerima tetamu dan perniagaan berkembang pesat. Tidak keterlaluan jika dikatakan kereta api telah membesarkan pekan Tumpat ini. Sekarang ni dah moden lah. Toilet bagus. Arah keluar this way. Hari ini, jika kita berjalan dari stesen kereta api, kita masih boleh melihat deretan bangunan lama yang dibina puluhan tahun yang dahulu. Ada yang masih berniaga, ada yang sudah berkunci, ada pula menunggu masa untuk rebah ditelan usia. Setiap dinding di bangunan ini pernah menjadi saksi kepada ribuan manusia yang datang mencari rezeki. Mungkin jika bangunan-bangunan ini boleh berbicara, mereka mampu menceritakan kisah yang jauh lebih menarik dari apa yang kita lihat pada hari ini.
Namun masa terus berjalan. Jalan raya menjadi semakin baik. Lebuh raya membuka laluan baru. Pusat ekonomi berpindah ke bandar yang lebih besar. Ramai anak muda berhijrah mencari pekerjaan. Sedikit demi sedikit, denyutan Pekan Tumpat ini berubah. Bukan kerana pekan ini gagal, tapi kerana zaman sudah berubah. Namun begitu, sejarah tidak pernah hilang. Dia masih berdiri di hadapan kita. Ada orang melihat bangunan lama hanya sebagai bangunan usang. Tetapi bagi kami di Street File, setiap bangunan lama adalah helaian sejarah yang masih belum habis dibaca. Pekan Tumpat mungkin bukan lagi pekan paling sibuk seperti dulu. Tetapi selagi bangunan-bangunan ini masih berdiri, selagi itulah kisahnya masih hidup. Saya harap warisan seperti ini akan terus dipelihara, supaya generasi akan datang tahu bahawa sebuah pekan kecil di hujung landasan ini pernah memainkan peranan besar dalam sejarah Kelantan. Saya Bro Andy dan inilah Street File. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.